Siapa ada kipas shilling dekat rumah, pusing pakai tangan macam ni, baru dia nak gerak. Korang wajib tonton video ni. Saya nak sharekan dengan korang macam mana cara nak selesaikan masalah ni. Cara DIY saja. Saya sharekan step by step dia. Okay? Jom. Okay, assalamualaikum semua. So, saya ada satu unit kipas shilling. Ini brand apa saya tak sure, dah tak ada brand dah. Tapi customer saya kata, dia pusing perlahan dan kalau nak pusing tu, kena pusing dulu pakai tangan. Baru dia gerak. So, orang kalau ada kipas shilling dekat rumah, yang pakai remote ke, yang tak pakai remote ke, menghadapi masalah yang sama. Kena pusing dulu pakai tangan, baru dia nak gerak. Okey, korang tonton video ni, saya sharekan korang macam mana nak selesaikan masalah ni. Okey, kebiasaannya, masalah macam ni, pusing pakai tangan baru nak gerak, lepas tu pusing perlahan, biasanya dia melibatkan kapasitor motor dia lah. Korang cari barang ni, nama dia, ni lah kapasitor. Okey, biasanya kipas angin tanpa remote, dia punya kapasitor dia akan duduk dekat bawah cover putih ni. So, korang kena angkat, tukar dia punya kapasitor dia ni. Langkah pertama, kita kena buka cover ni terlebih dahulu. So, kalau ada skru, ada klip apa semua buka. Ada setengah model, buka satu skru pun dah boleh angkat cover. Tapi untuk model ni, dia memang kena buka habis dia punya skru dia terlebih dahulu. Kemudian, kita kena buka cover ni terlebih dahulu. So, macam saya cakap, untuk model ni, dia memang kena buka banyak skru. Tapi untuk kipas angin biasa-biasa macam KDK 3 blade dekat rumah tu, so senang saja. Buka, kita dah boleh angkat cover ni dan kita dah jumpa dah kapasitor. Inilah kapasitor. Inilah komponen yang membuatkan selalunya kipas kita pusing perlahan. Kipas kita pusing pakai tangan baru nak gerak. So untuk kes yang ni, saya try test tukar terlebih dahulu. Kita potongkan dulu wire dia ni. Satu. Sebelah sini pun satu. So sebelum korang nak tukar kapasitor ni, korang nak beli ataupun nak gantikan yang baru, so korang kena pastikan satu benda ni dulu So apa benda tu? Benda yang ini ni. Ni nilai UF dia ni. So kalau korang dapat lihat, kat sini nilai dia adalah 2 UF. Jadinya kalau korang nak cari kapasitor yang baru, pastikan nilai UF dia sama. So kalau nak tambah sikit boleh tak? Sikit saja boleh lah. Contoh macam sekarang ni, yang baru ni adalah 2.5 UF. Yang asal ni adalah 2 UF. Bolehlah tambah 0.5 UF. Tapi janganlah korang sampai tambah 2 UF. Maksudnya, kapasitor asal 2 UF, kau jadi 4 UF. Memang terbakar lah korang punya kipas. Memanglah kipas korang pusing laju. Tapi pusing laju je sekejap je. Lepas tu, terus tak nak pusing. So, jadinya, saya harap benda tu jangan pandai-pandai was-was, okay? Sekarang kita nak sambung kapasitor yang baru. So, kita kupas wire dia. Lepas tu, kita ambil kapasitor baru, wire dia ni terbalik pun tak apa. Maksudnya sini duduk sini boleh, sini duduk sini boleh. Kau sambung sahaja. Okay? Untuk sambungan dia ni, kau nak blade tape boleh, nak letak konektor pun boleh, ikut kau orang punya suka. Alright, so macam saya pilih untuk blade tape saja pun dah memadai. Alhamdulillah, dah siap dah kita tukar kapasitor. So sekarang ni kita nak completekan, lepas tu kita nak testing. Jangan lupa pasang dia punya safety clip dia. Kalau tidak nantikan kalau tiba-tiba skru terbuka, tak adalah dia tercabut. Alright, Alhamdulillah dah selesai. So sekarang ni kita nak testing dia. So kita masuk power, kita tengok kipas ni dia dah boleh gerak tak tanpa bantuan. Tapi sebelum tu, kalau korang nak DIY barang-barangan elektrik yang lain, seperti apa tau? Seperti freezer, macam nak repair peti sejuk, nak repair mesin basuh, InsyaAllah kita ada panduan DIY dia. So mana korang nak dapat panduan DIY ni, korang boleh tengok dekat kita punya e-commerce kita. Alright, kita pasang plug, kita on. Alhamdulillah, kipas dah berpusing dah. So yang ini dia tak ada regulator. Sebab tu dia punya pusingan dia, saya tak dapat nak kontrol dia punya kelajuan dia. Tetapi Alhamdulillah kipas ni dah berpusing dah. Dah berpusing. So untuk korang kat rumah sana, mana-mana yang ada kipas shilling, okay? Yang ada kipas shilling, pusingan dia perlahan. Pusing pakai tangan dulu baru nak gerak. Korang try test tukar kapasitor ni terlebih dahulu. So kebanyakan kipas shilling, kalau pusing pakai tangan baru nak gerak, biasanya kapasitor lah. Cuba try tukar, tapi pastikan nilai UF dia betul. Satu lagi, kalau korang nak jimat, korang buatlah sendiri secara DIY. Sebab kapasitor ni cost dia lebih kurang dalam bawah RM10. Tapi jangan terkejut kalau panggil orang suruh repair RM60 ke RM70. Nak jimat apa? Kita DIY je.